Jangan terpedaya dengan janji pulangan tinggi. Ini beza emas dengan pelaburan yang lain. Ramai orang keliru antara melabur dan menyimpan nilai. Bila kita beli emas fizikal seperti Dina ataupun Gold Bar Public Gold, kita bukan kejar keuntungan cepat, tapi kita nak melindung kekayaan kita daripada inflasi. Emas ini aset yang sebenar, boleh pegang, boleh jual bila-bila masa dan nilainya terbukti naik dalam jangka masa panjang. Tapi bila kita melabur di platform-platform digital seperti saham, forex, kripto ataupun skim cepat kaya, kebanyakan untung datang dengan risiko yang tinggi. Boleh naik mendadak dan boleh juga rugi terus. Bezanya, emas ini tak boleh jadi kosong. Ia kekal ada nilai walaupun ekonomi jatuh. Sebab itu orang yang bijak kewangan, mereka jadikan emas sebagai asas simpanan, bukan sekadar pelaburan. Jadi sesiapa yang nak melabur kena fikir betul-betul. Sebab dalam pelaburan ni rugi sudah pasti dalam tangan, tapi untung pun belum pasti. Sedangkan dengan simpanan emas fizikal, kita akan rasa lagi tenang sebab tak risau duit hilang ataupun akaun kena beku. Dan Public Gold bagi jaminan beli balik emas 24 jam. Jadi ianya aset yang paling selamat untuk semua golongan masyarakat. Dan sebenarnya rakyat Malaysia ni akan lebih cepat kaya kalau fokus kepada menyimpan daripada melabur. Jadi bagi tuan-puan yang belum ada lagi simpanan dan nak tukarkan sebahagian harta ke dalam emas fizikal bersama Public Gold, boleh rujuk pin video di profil ataupun boleh isi bit biru sekarang.